Ayah meninggal dunia ketika kami masih bawah umur. Setelah 40 tahun ayah meninggal, mak tak pernah bagi duit faraid kepada kami setelah dewasa. Dia makan sorang-sorang. Mak kata selagi mak hidup, dia makan sorang-sorang. Bila mak dah tak ada, baru bagi-bagi kepada anak-anak. Persoalan dia, boleh ke mak makan sorang-sorang? Jadi dalam kes ini, seorang bapa dan juga seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang balu dan juga anak-anak yang masih bawah umur. Buat pengetahuan tuan-puan, bagi anak yang masih bawah umur, ada dua perkara yang tuan-puan kena ingat. Pertama, mereka adalah golongan yang tidak boleh melepaskan bahagian faraid. Kenapa? Kerana mereka masih tiada kapasiti untuk terlibat dalam apa-apa transaksi. Jadi memang tak boleh lepaskan bahagian faraid. Dan yang kedua, golongan ini perlukan seorang penjaga harta atau pemegang amanah yang akan membantu menguruskan harta mereka. Jadi dalam kes ke atas ni, penjaga harta atau pemegang amanah itu besar kemungkinan adalah ibu kepada anak-anak ini. Sekiranya si ibu menggunakan bahagian faraid anak ini untuk kegunaan anak itu sendiri, contoh untuk perubatan, pendidikan, tak ada masalah. Tapi kalau dia telah menggunakan harta anaknya itu untuk diri sendiri, dia nak pergi jalan ke, dia nak pergi spa ke contohnya, maka dalam kes ini dia telah pecah amanah, dia juga telah mengambil hak anaknya itu, iaitu dia telah makan harta batil. Jadi mak-mak sekalian, janganlah pecah amanah dan janganlah merompak hak faraid anak anda sendiri. Hanya kerana anda seorang ibu yang pernah menyusukan anak anda. Elakkan pusaka bertukar puaka, kita jumpa di video seterusnya.